Alhamdulillah ya Allah. Akhirnya selesai kuda-kuda ni yang part yang paling tough lah. Yang paling tough. Yang panas. Kuda-kuda ni pula kalau kita naik, kita dah tebuk ke apa ke, kalau kita silap apa-apa nak buat turun balik tu Allah Tuhan saja yang tahu. So kalau seorang-seorang ni memang agak tough lah. Nak bawa naik tu kan, ni susah tu, dia berat. Sebelum naik letak tu, kalau kita nak buang paku ke apa kan susah kan, kita kena ukur siap lah. So dah penuh lah, kuda-kuda nampak tak? Kuda-kuda dah penuh. Nanti baru kita boleh punggah ni semua ni. Clear lah. Sementara kita letak dulu untuk nak guna teduh lagi kan. Akhirnya ya Allah, lega. Sikit ke. Lepas tu kita dah start boleh kapit tu. Mulalah. Cuma nak cari getah tu lah, tengok nanti ada rezeki sikit. Nak tutup kita punya kayu panjang tu. Nampak tak? So kayu panjang tu memang kena tutup pakai getah tu lah. Kalau nak tutup lah, kalau tak mau tutup pun boleh juga lah. Sebab nanti kita nak masukkan rumput tu untuk nak bagi tahan lah kayu. Selain pada kita dah isi minyak tu kan, ada bubur minyak apa semua tu, sapu-sapu semua minyak tu. Perjuangan akhirnya ya Allah. Nak ambil kayu ni, ini tak apalah, kita boleh paku sorang-sorang. Kalau nak ambil kayu tak boleh sorang-sorang, kena bawa member juga pergi. Kalau tidak, memang kayu ni jenis tergantung, dia akan dibalut dengan akar tau. So yang besar ke yang kecil ke, bila kita dah potong tu, dia memang tak akan jatuh lah, dia memang akan sangkut ke atas. So nak potong dia kena naik pokok lah. Naik pokok ke, tengok lah macam mana boleh tak, boleh adjust kan. Tak kat tinggi kat bukit tu, kalau dia duduk kawasan yang rendah sikit kan, kena naik gaji. Itu yang buat ambil tenaga tu, nak boleh sebatang-sebatang tu kan. Tapi bila kita tak putus asa, nampak tak, kita usaha sampai kita dapat lah. Lega kan akhirnya Allah. Sampai part ni tak apalah, tak susah hati sangat lah. Kita dah boleh pelan-pelan lah. Kita boleh, yang paling berat lah. So yang lain tu pun berat juga, banyak lagi, tapi singgah lah sikit, Ini jenis tiang-tiang besar apa semua ni, yang ni memang dah habis lah, selesai. Seperti yang kayu panjang tu lah, kayu panjang tu pun besar-besar juga, tapi hingga sikit lah. Akhirnya Alhamdulillah capai juga untuk reban ayam. Satu-satunya keunikan yang ada, tak pernah orang buat lagi. Alhamdulillah.